Okey, untuk perkongsian kali ni, kita nak sentuh satu topik yang nampak macam remeh tapi akibatnya, sangat besar di bawah Akta Pengurusan Strata. Apa sebenarnya yang jadi kalau anda dapat saman daripada Tribunal Pengurusan Strata tapi anda buat tak tahu je? Jom kita rungkai sama-sama. Cuba kita jujur sikit. Pernah tak dapat surat rasmi, tengok sampul surat pun dah rasa macam, lama, malasnya nak layan. Lepas tu terdetik kat hati, kalau aku buat-buat tak nampak je surat ni, apa sangatlah boleh jadi? Mesti pernah rasa macam tu kan? Tapi kan, bila kita bercakap pasal hidup di rumah strata, macam apartmen, kondominium, ada satu jenis surat yang percayalah, anda tak boleh pandang sebelah mata pun. Surat daripada Tribunal Pengurusan Strata. Ini bukan jemputan kenduri tau, ini adalah satu arahan undang-undang. So, ini terus bawa kita kepada soalan paling utama. Bila dah dapat saman ni, wajib ke kita datang ataupun ia sekadar pilihan? Jom kita tengok apa kata undang-undang. Okey, pertama sekali kita kena faham, Tribunal Pengurusan Strata atau kita panggil je TPS, ia bukan macam AJK Persatuan Penduduk biasa. Badan ni ada kuasa seakan-akan mahkamah tau, kuasa yang memang diiktiraf oleh Akta. Jadi bila diorang keluarkan saman, surat tu punya berat tu sama macam satu perintah mahkamah. Dan dekat sinilah ceritanya jadi betul-betul serius. Undang-undang spesifik yang cerita pasal akibat kalau anda tak datang ni, semuanya ada bawah satu peraturan. Ingat nombor ni baik-baik, Peraturan 31. Peraturan ni nama penuh dia memang panjang, tapi yang penting tujuannya cuma satu je. Ia wujud untuk pastikan semua orang hormat arahan tribunal. Tak ada siapa boleh senang-senang nak lepas tangan. Sekarang, tengok betul-betul ayat ni. Perkataan yang diguna tu sangatlah penting. Undang-undang tak kata anda mungkin bersalah. Dia kata dengan jelas, kalau gagal hadir, anda adalah melakukan suatu kesalahan. Nampak tak? Pada saat anda tak hadir, benda ni bukan lagi kes sivil biasa. Ia dah jadi satu kesalahan jenayah. Jadi, bila dah jadi kesalahan jenayah, mestilah ada hukumannya kan? Apa dia? Peraturan 311 ni ada sediakan dua hukuman utama yang memang boleh buat kita fikir 2-3 kali sebelum nak ponteng. Hukuman yang pertama ialah denda. Dan bukan denda sikit-sikit. Kita tengah bercakap pasal denda maksimum sehingga RM5,000. Banyak tu. Hanya sebab tak hadir. Kalau anda rasa denda RM5,000 tu macam, boleh bayar, tunggu dulu. Ada lagi hukuman kedua yang jauh lebih berat. Penjara. Bukan sebulan 2, tapi boleh kena penjara sehingga 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun hilang kebebasan hanya sebab abaikan sepucuk surat. Dan ini bahagian yang paling kritikal. Undang-undang tak kata tribunal kena pilih sama ada denda atau penjara. Tak. Undang-undang bagi kuasa untuk jatuhkan kedua-dua hukuman tu sekaligus. Maksudnya, boleh kena denda RM5,000 dan masuk penjara sampai 3 tahun. Serentak. Mesti anda fikir, okey, itu je kan hukumannya? Dah cukup menakutkan dah. Tapi, tunggu dulu. Cerita tak habis lagi. Peraturan 31 ni ada lagi satu senjata yang tribunal boleh guna. Senjata ni ada di bawah sub-peraturan 2. Ia satu alat yang sangat berkuasa. Katakanlah, tribunal tak nak dakwa anda sebagai penjenayah, mereka masih ada jalan lain untuk paksa anda patuh. Tindakan ni nama dia perintah komitel. Nak bagi faham senang, macam ni. Tribunal akan pergi ke Mahkamah Tinggi dan bagi tahu hakim, orang ni ingkar arahan kami. Mahkamah Tinggi kemudiannya boleh keluarkan perintah untuk tangkap dan tahan anda sebab menghina mahkamah. Anda tak akan dilepaskan selagi anda tak setuju untuk patuh pada arahan tribunal. Jadi, jom kita bezakan dua benda ni supaya lagi jelas. Di sebelah kiri, sub peraturan 1. Ini laluan jenayah. Ada rekod jenayah, boleh kena denda, boleh masuk penjara. Di sebelah kanan, sub peraturan 2. Ini pula laluan siwil. Tak ada rekod jenayah. Tapi, tribunal guna kuasa mahkamah untuk heret anda supaya patuh. Walaupun cara berbeza, mesejnya tetap sama. Jangan sesekali main-main dengan tribunal. Selepas kita tengok semua ni, kesimpulannya dah terang lagi bersuluh kan? Tribunal Pengurusan Strata ni bukan setakat ada gigi je, tapi taring dia tu memang tajam dan disokong penuh oleh kuasa undang-undang negara kita. Jadi apa poin-poin penting yang kita kena ingat? 1. Saman TPS tu adalah perintah, bukan jemputan. 2. Abaikan saman tu adalah jenayah. 3. Akibatnya boleh jadi denda, penjara atau kedua-duanya sekali ataupun perintah mahkamah. Dan yang paling penting, kuasa tribunal ni bukan cerita atas kertas je. Ia benar-benar boleh dikuatkuasakan.
Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa kita kena tahu semua benda ni? Aku ni pemilik rumah biasa je, apa kena mengena undang-undang yang rumit ni dengan aku? Jawapannya sangat mudah. Ia penting sebab undang-undang tak bagi ruang untuk alasan. Anda tak boleh kata saya tak tahu atau saya tak sengaja. Alasan macam tu memang tak laku. Akibatnya dah tertulis jelas, hitam putih dan ia sangat-sangat berat. Kalau ada satu je perkara yang saya nak anda ingat dari perkongsian kita hari ini, cukuplah dengan 3 perkataan keramat ni. 3 perkataan yang diambil terus dari akta yang merumuskan segalanya. Mengabaikan saman tribunal bukan kesilapan biasa. Ia adalah melakukan suatu kesalahan.